Pengendali Johor Darul Ta'zim, JDT, Xisco Munoz tampak mengambil pendekatan kunci mulut berkenaan ketiadaan 3 pemain warisan Malaysia menjelang aksi bertemu Machida Zelvia. JDT kembali ke pentas tertinggi Asia membawa misi penting bagi memburu kemenangan setelah akur dihampakan dalam aksi pertama AFC Champions League Elite (ACLE) di tangan Buriram United. Walau bagaimanapun, ujian hebat menanti pasukan Harimau Selatan kali ini apabila dijangka akan beraksi tanpa 3 pemain warisan yang dikenakan penggantungan oleh FIFA buat masa ini. 3 tonggak warisan Malaysia itu adalah Joao Figueiredo, John Irazabal dan Hector Havel yang digantung oleh FIFA di atas dakwaan pemalsuan dokumen sebelum mereka menyarung jersey negara. Xisco Munoz yang ditemui ketika sesi sidang media berkata fokus beliau ketika ini hanya tertumpu kepada pemain yang tersedia dan kekal komited menjelang sepak mula bertemu Machida Zelvia. Salah satu perkara yang sedang kami fikirkan sekarang ialah kami memberikan fokus maksimum kepada pemain yang tersedia, dan itulah yang kami lakukan ketika ini. Paling penting adalah memberikan tumpuan kepada aksi dan apa yang akan kami lakukan dalam perlawanan kedua. Malah, jurulatih kelahiran Sepanyol itu yakin pasukan JDT bakal turun dengan tekad untuk memberikan aksi terbaik ketika tampil di hadapan ribuan penyokong sendiri pada Selasa. Kami cuba memberikan yang terbaik dalam segala aspek untuk esok, Selasa, dan kami juga berusaha memberikan yang maksimum buat penyokong kami. Perlawanan JDT vs Machida Zelvia bakal berlangsung pada Selasa, 30 September ini di Stadium Sultan Ibrahim dengan sepak mula aksi dijadualkan tepat jam 8 suku malam.